Untuk korang yang bakal bertunang, ini adalah checklist yang terakhir untuk korang tahu tau. So, dalam part 5 ni adalah lain-lain perkara yang korang perlu ambil tahu juga. Pertama, mungkin korang boleh consider kalau korang nak bagi door gift untuk bakal tetamu korang yang datang masa majlis bertunang tu nanti. Korang kena pilih lah door gift yang macam mana ataupun yang sesuai untuk dibagi dekat tetamu korang. Yang terakhir sekali yang paling penting adalah tentang family discussion. Bila ada family discussion, apa yang korang nak kena bincang adalah tentang bila tarik korang punya majlis kahwin, berapa lama tempoh korang nak bertunang tu, kan, berapa hantaran dan benda-benda yang penting untuk korang discuss masa family discussion ni. So, kalau korang suka video-video yang macam ni, korang boleh like dan share dekat lebih ramai orang. Kalau korang nak tahu lagi tips-tips pasal berkahwinan, cuba komen apa yang korang nak tahu lagi. So, untuk korang yang bakal bertunang, korang ada belum checklist yang penting untuk pantau korang punya progress? Saya dah sediakan satu checklist yang lengkap untuk bantu korang semua bakal bertunang. So, kat mana nak dapatkan checklist ni? Korang boleh cari dekat ruangan bio sekarang. Jumpa lagi nanti. Bye-bye.